Tengok ni. Aduh, gastrik aku. Perutnya. Kat. Oi, tak boleh kat. Kita dah unboxing ni. Okay. Minta 23 kek sebab. Oi, jangan. Itu customer punya. Gonjol anda. Bebak sofa lama. Bos Ijan memang orang try in. Bos Ijan, ada juga orang fikir dia akan buat dia akan buat balik, jual. Tak pernah lagi. Tak pernah. Bos Ijan biasa terus bebak bagi orang. Customer try in, Bos Ijan bayar tau. Kadang ada kedai jati yang ambil untuk dibuat balik. Tapi untuk Bos Ijan dapat dapat customer try in, tak pernah dia orang buat dan jual balik. Tak pernah. Bos Ijan hanya jual barang baru sahaja. Walaupun rangka cantik lagi dibuat macam baru, no, itu tetap second hand. Itu Bos Ijan punya mindset. Bila kita hantar rumah customer, walau 1 hari barang tu dah jadi second. So, korang boleh tengok dalam ni apa? Nampak tak? Ini kan hasil tangan, geng. So, guni Guni. Lepas tengok tu ni. select span kat situ. Yes. Sebab tu, this is gudang Bos Ijan. Nak knowledge macam mana, sini ada jelas. Nak yang murah, nak yang mahal, nak yang macam mana pun, Bos Ijan dulu, kalau Bos Ijan cakap sofa 3,000 lebih murah, orang marah Bos Ijan. Taulah awak kaya. Taulah awak kaya, awak cakap murah. Bukan itu maksud Bos Ijan. Lepas tu Bos Ijan cakap, barangnya pakai yang murah, cik. Bukan cik dulu, adalah akak ke abang brother kan. Bos Ijan ceritalah pasal ni barangnya gini-gini. Alah, tak kira tak murah jugalah tu 3,000 lebih kot. Takkanlah 3,000 lebih nak pakai sepan kot sekian-sekian. Ada, Bos Ijan pernah borak dengan orang buat sofa. Bukan buat sofa. Kerja kilang span. Gitu. Dia tahu kod, Bos Ijan bagi tahu je. Okey, lala Bos Ijan bebak, Bos Ijan tunjuk. Haalah. Tak boleh ke masukkan kod span bla bla bla, adalah kod dia. Yang baik. Ya tak boleh. Kakak pun tahu akak kerja ni kan. Kan mahal. Betul juga. Baru logik tu sampai.